Assalamualaikum. So hari ini kita akan buat video untuk belajar DFD cara mudah dengan pelajar-pelajar College Community Bandar Darul Aman. Kenapa ini DFD? Sebab DFD memang senang lah. Okay. First step dalam DFD, pertama kita kena tahu fungsi utama, function software kita. Function. Okay, so step dia kita kena tahu function utama. Function utama ataupun main function. Let's say sekarang ni kita nak cuba buat DFD untuk sistem CCMS kan? Sistem CCMS you tahu kan? So CCMS you boleh buat apa je dalam CCMS? CCMS awak boleh buat apa? Login. Betul tak? Takkan tiba-tiba nak check result tak payah login. Kau boleh masuk. Apa semua boleh check result kita kan yang for flat tu. Okay, kita ada login, betul? Okay, lagi? CCMS ada apa lagi? Kamu boleh buat apa? Kamu, bukan saya. Kalau saya, modul saya berbeza. Sebab pensyarah dia boleh buat banyak benda lagi. Tapi kalau student, sebab CCMS tu student boleh buat sikit lah benda. Apa bendanya? Lepas login boleh buat apa? Edit data. Maksudnya itu kita tahu kan, edit data tu fungsi utama dalam CCMS. Tapi cara dia nak kena klik button mana, itu ada flow dia lagi lah. Okey. Kemaskini data. Lagi dia boleh buat apa? Semak keputusan peperiksaan. So modul utama dia 3 lah. Yang pertama log masuk, login lah. Yang kedua, apa tadi kamu kata? Kemaskini profil kan? Kemaskini profile. Lagi? Peperiksaan. Boleh check result tu kan? Okey. So, ini adalah fungsi utama dalam CCMS. Tadi kita buat yang Candy Crush. Okey, kita tengok contoh ni baru kita boleh tally dengan Candy Crush. Okey, login kamu boleh buat apa aja? Masuk username, masuk password. Ada lagi setting lain tak dalam login tu? Change password kan? So, first kita akan login guna apa? Username dan password kita. Okey, yang kedua kita boleh buat apa? Change password. Okay, tapi change password adakah change password adalah proses dalam login? Dalam password tu selalu. Change password bukan proses dalam proses login. Dia cuma apa tadi? Second option. Kalau username dengan password kita salah, dia akan notification lah. Dia akan notify if password dan username salah. If wrong password, and username. Okay. So dia relate dengan login. Ada lagi tak student boleh buat? Upload gambar ke, contohnya apa sebelum login tu kena pilih image macam kita masuk Maybank tu kan? Ada tak? Tak ada kan dalam CCMS kan? Dia tanya, adakah ini gambar apa? Gambar security awak. Itu second layer of secure, tak ada kan? Okey, jadi yang ini kita panggil sebagai start function kita. So kalau dalam DFD, start function ni adalah DFD level 1. Kamu tak belajar ni syllabus kamu, tapi sebenarnya itu saya kata level 0, level 1, level 2, level 3 sebenarnya sangat senang. Dia hanya pecahan kepada setiap function tu. Jadi main function level 0. Login, kemaskini profile, peperiksaan ni adalah level 0. Start pecahan function tu itu adalah level 1. Okey, kemaskini profile dalam CCMS awak boleh buat apa sahaja. You boleh buat apa sahaja dalam CCMS? Kemaskini data peribadi lah kan? Okey. Lepas tu upload foto. Adakah kemaskini data peribadi dengan kemaskini foto benda yang sama? Menu dia sama ke menu berlainan?
sama ke? Beza kan? Kan? Sebab apa? Kenapa Haikal kata berbeza? Sebab untuk edit profile, klik button lain. Maksudnya dia keluar interface lain. Nak upload gambar, keluar interface lain. Betul tak? Jadi dia adalah UI number beza ataupun sub function yang berbeza. So katalah kemas kini ataupun upload gambar. Awak boleh buat apa lagi dalam CCMS? So yang relate dengan modul kemas kini profile, kalau ada 10 pages, 10 interface, dia akan ada 10 sub menu. Maksudnya lepas katakanlah kalau pensyarahan, dia boleh klik nama pelajar dia, mula-mula dia boleh kemas kini data peribadi budak tu. Lepas tu dia boleh tolong update nombor telefon parent budak-budak tu. So itu adalah interface berbeza. Jadi itu adalah sebenarnya sub function yang berbeza. Jadi yang ini adalah level 1 bagi fungsi kemas kini profile. Ini level kosong, ini level 1 dia. Sama juga dengan exam, awak boleh buat apa? Cetak. Lagi? Lepas tu awak boleh buat senarai, betul tak? SEM 1 punya result, SEM 2 punya result. Papan senarai keputusan peperiksaan. Cetak benda berbeza. Cetak tu kita kena tekan button, keluar result tu, betul tak? Tapi kalau papan keputusan peperiksaan, ini adalah function yang berbeza dengan cetak. Sebab cetak tu kita tekan print, kita kena pilih printer dan sebagainya, betul tak? Tapi berbeza dengan papan. Papan ni kita tekan satu button, dia keluar semua result exam, lepas tu kita boleh pilih yang mana satu kita nak print. Okey, itu adalah sub function bagi peperiksaan. Okey, kita dah siap function utama dalam DFD. Siaplah. Okey. Apa step seterusnya? Kita akan buat, okey, step kedua tu awak tak belajar, iaitu kalau dekat degree kita belajarlah use case diagram tu. Jadi cukup sekadar kita tahu siapa pengguna software ni, CCMS. Pelajar, pensyarah, administrator. So kalau ikutkan step 2 tu kita kena buat use case, kita kena bagi tahu pensyarah boleh buat apa, fungsi mana dia boleh buat, student dia boleh buat fungsi apa dan sebagainya. Okey, kemudian step seterusnya kita buat ER diagram. ER diagram tu ERD lah. Kita buat database dulu. Tapi yang itu kita akan belajar, you ada belajar kan? Jadi kita akan based on knowledge masa SEM 1 saja. Step seterusnya kita akan buat context diagram ataupun nama penuh dia context diagram, nama panel dia, nama singkatan dia, akronim dia CD, context diagram. Jadi dalam DFD, kamu sebenarnya dalam DFD kamu akan buat macam ni step dia. First, kita akan buat function dulu, functional decomposition diagram sebenarnya, tapi untuk kita CJ kita tak ada FDD, so kita list out saja bentuk macam ni. Function ni, apa fungsi utama, apa sub function. Okey. Step 1. Step yang kedua ERD ni. Kita buat database dulu kan. Based on fungsi-fungsi ni apa database terlibat. Okey, yang tu you ada belajar. Step seterusnya kita akan buat CD ataupun nama penuh dia context diagram. Context diagram, once sudah buat senarai ni, you dah boleh siap dah pun context diagram. Kenapa? Context diagram adalah senarai nama software. Okey, proses dia ada proses nama software kat tengah-tengah ni. Siapa pengguna yang menggunakan software tersebut dan apa sub function bagi setiap pengguna tu kepada software tersebut. Kita akan dah senarai sub function, kita just tarik masuk dia dalam diagram kita. Bolehkah? Okey, lepas kita buat CD, barulah kita akan buat DFD level kosong. Tapi awak tak belajar sampai level 1 tau, awak sampai level kosong. Tapi sebenarnya level kosong tu hanya benda ni je. Login, kemas sini, profile, peperiksaan. Main function adalah
DFD level kosong. DFD level 1 pula, walaupun kita tak belajar level 1, setiap function level kosong tu kita pecahkan dia punya start function dia. Kita pecah jadi contohnya ini 1.0. Ini 1.1, 1.2. Yang ini 2.0 sebab dia level kosong. So yang ini 2.1, 2.2. Dia senang saja. Contoh yang ini 3.0. So 3.1, 3.2. Okay? Boleh guys?